Heli. Untuk episod kali ini, perjalanan kami di Queenstown, New Zealand bermula dengan pengalaman yang memang takkan kami lupakan. Menaiki helikopter menuju ke pegunungan Southern Alps. Bila helikopter mula naik, perasaan teruja tu memang tak boleh digambarkan. Di bawah kami, terbentang pemandangan gunung, salji dan tasik yang sungguh cantik. Rasa dah macam dalam filem. Tenang, mendamaikan dan pada masa yang sama, sangat mengagumkan. First time menjejakkan kaki, alamak, atas gunung, atas salji. Aduh, hai. Selepas helikopter ride, kami singgah berehat dan memanaskan badan di Patagonia Cafe di Queenstown. Hot coklat dia memang padu. Digandingkan pula dengan aiskrim yang sangat creamy, memang perfect untuk recharge tenaga. Seriously, memang sedap. Hot coklat dia. Kami teruskan dengan jalan-jalan sekitar bandar Queenstown, menikmati suasana, ambil gambar dan semestinya beli sikit souvenir sebagai kenangan. Kemudian, kami singgah di Pedro's House of Lamb, tempat yang memang viral. Dan jujur aku cakap, kambing dia, sumpah sedap. Lembut, jus dan penuh rasa. Memang berbaloi. Okay guys, memang sedap. Betul lah seperti yang diwawarkan. Kau kena pergi juga. Keesokan harinya, kami naik Skyline Gondola Ride. Bila sampai atas, pemandangan seluruh Queenstown terbentang luas di depan mata. Cantik, tenang dan sangat mendamaikan jiwa. Tak lengkap kalau tak cari adrenaline. Kami teruskan dengan luge ride. Memang thrill dan fun. Memang best gila ride ni. Tonton video ni sampai habis kerana banyak info dan pengalaman yang ingin kami kongsikan. Selamat menonton! Assalamualaikum. Hari ni kita start hari keempat bercamper van di New Zealand. So pagi ni aku start masak sendiri lah. Masak sendiri ni senang. And then satu lagi jimat sikit lah. Tahu lah sini tukaran dua kali ganda kan. So jimat sikit lah kalau kita masak sendiri. Croissant dengan telur, lepas tu ada cheese. Then aku nasi semalam ada. Aku goreng je lah pakai ni. Ambil paste sambal rindu ni. Aku beli dekat Petronas Bersera. Masukkan nasi, telur tu aku dah siap goreng. Dan jadilah nasi goreng. Ambil brown view, makan croissant dan telur. Macam. So guys, hari ni ada satu aktiviti yang agak adventure lah bagi kami. Yang first time kita nak try. Ni dia, Heli Works. So kita nak naik helikopter, lepas tu plan nak land atas snow tu. It's going to be exciting. Guys, really excited this one. Heli. Ini adalah kali pertama kami naik helikopter. Sejujurnya, memang ada rasa gemetar masa mula-mula naik. Aku pula jenis tak bergayat, jadi masih boleh bertenang. Tapi bini aku, dari muka tu aku dah nampak cuak dah. Bila helikopter mula berlepas, kami merentas kawasan outskirt Queenstown. Dari atas, nampak padang-padang yang luas sebentang, diselang-seling dengan penempatan kecil yang tersusun cantik. Pemandangan dari sudut ini memang lain macam. Tak lama kemudian, helikopter mula menghampiri banjaran gunung. Menariknya, ada bahagian gunung yang masih bersalji dan ada juga yang tidak. Yang tak bersalji itu nampak pula macam Grand Canyon bersih New Zealand. Berbatu, berlapis-lapis dan sangat menawan. Dan bila kami hampir dengan gunung bersalji, lanskap terus berubah menjadi putih sepenuhnya. Pemandangan yang sangat cantik, tenang dan buat kami terdiam seketika. Memang pengalaman pertama yang susah nak dilupakan. Guys,
First time menjejakkan kaki, alamak, atas gunung, atas salji. Aduh, hai. Ni quite an experience lah. Nah, naik helikopter, so land atas salji pula tu. Aduh, kalau tanya aku berbaloi tak ambil helikopter ride ni, untuk first timer macam aku ni, aku rasa memang sangat-sangat berbaloi lah. First time naik helikopter, first time mendarat atas salji. In fact, first time aku pegang salji-salji ni. Lama ni kita pergi ICT, pergi apa, Genting Highland yang man-made punya ice lah. Ni Allah, I'm so excited kali ni. Tengok, look at the view. Aku tak tahu lah ni atas pegunungan apa, tapi dia antara dalam lingkaran banjaran Southern Alps. Sangat-sangat. Yes. Sangat-sangat. Best. Allah ya Tuhan. Terima kasih Allah yang memberi aku peluang, beri aku dan wife aku peluang untuk menikmati keindahan ni. Okay guys, masa yang habis ni tak ada lama, dalam 10-15 minit je untuk korang menikmati salji di atas ni. So insyaAllah kalau ada rezeki kita datang lagi, insyaAllah. Tiba masa untuk kami pulang. Perlahan-lahan kami naik semua ke dalam helikopter. Kali ni aku duduk bahagian belakang bersama bini aku. Tapi kali ni sejuk dia memang lain macam, sampai keluar asap dari mulut bila nafas. Walaupun menggigil, perasaan tenang dan puas itu jelas terasa. Dari tempat duduk belakang, aku dapat lihat pandangan pilot dan co-pilot di hadapan. View mereka memang cantik, luas, terbuka dan buat aku lebih menghargai pengalaman ini dari sudut yang berbeza. Tak lama kemudian, helikopter mula mendarat di base. Satu penerbangan yang penuh dengan rasa teruja, kagum dan meninggalkan memori yang tak akan aku lupakan. Alhamdulillah. Alright. Good on you. Alright. Okay. Good. Alright, good. Yeah. First time in the snow. Yeah, first time in the snow. Oh. Okay. Not much to it. It's like a big freezer. Thanks a lot. Okay, thanks. Oh, all good. Yes, berjaya juga akhirnya. Mula rasa macam takut-takut. Alhamdulillah. Selesai sudah kita pergi helikopter ride tadi. Memang dia tak lama, dia dalam setengah jam je. Setengah jam tu tengoklah ada beberapa package yang korang kena bayar kan. Ada yang lama, ada yang sekejap. Aku ambil yang tengah-tengah lah. Yang paling kejap dalam 20 minit. Aku ambil yang 30 minit yang boleh land kat atas snow kan. So it's quite an amazing punya experience. Dia punya pilot pun jenis ramah, bercerita tentang New Zealand. So basically how to get the helicopter punya license kat New Zealand. Dia kata memang mahal, around 90,000 NZD, 3 kali mahal daripada ambil lesen kapal terbang katanya. Dan susah nak bila dah dapat lesen, susah pula dapat kerja. Sebab kebanyakan dekat New Zealand ni, diorang hanya ambil yang experience. Yang junior-junior tak nak. Junior-junior tu korang pandai-pandai lah cari experience dulu, dan baru datang sini kerja. So seronok lah. And then dia cerita pasal hutan dekat New Zealand. Surprisingly, hutan kat New Zealand ni, dia tak ada binatang-binatang buas macam harimau, singa apa kan. Ular pun tak ada.
The only poisonous creature yang dia kata adalah spider. Itu pun bukanlah jenis boleh membunuhnya, just dia menyakitkan kau, itu je. And then populasi binatang-binatang yang ada kat sini macam rusa, babi hutan, babi liar, dan adalah arnab. So bila tak ada predator, binatang-binatang tu memang banyak lah. So the only way to reduce the population, diorang akan go hunting lah. Ada musim-musim ni diorang akan go hunting. Dia kata dekat hutan-hutan New Zealand ni, the only thing yang boleh kill you is the weather, iaitu yang sejuk lah. Kalau sejuk ni, kalau kau tak pakai proper attire, memang mencari naas. So memang best lah kali ni. So kita teruskan berjalan-jalan dekat area Queenstown. Seperti yang diberitahu oleh local yang bawa kami tadi, Queenstown ni antara bandar yang termahal lah. Bukan antara, yang paling mahal dekat New Zealand. Even lagi mahal daripada Auckland sendiri. Mahal dari segi dia punya harga rumah, dari segi kos sara hidup memang mahal. So kita nak try minum kat sini, Patagonia ni. Boleh niat Patagonia ni yang brand outdoor tu. Punya ni kedai kopi, ada hot chocolate semua. Kita try kat sini. House Crafted Blend Chocolate Patagonia New Zealand. Oh, sounds really good. So sebenarnya specialty kat sini ada ice cream, tapi dia jual lah coffee apa semua kan. So aku tengok macam best je. Try lah satu ice cream signature ice cream daripada Patagonia, hazelnut creamio. Sedap, dia tak terlalu manis dan dia terasa milky. Dan dia punya coklat, dia punya nuts tu, hazelnut tu pun terasa hazelnut dia. Sedap. Seriously memang sedap. Hot chocolate dia. Oh, sedap. Tak tahulah, kadang-kadang diorang ni, negara New Zealand ni kadang-kadang bukannya pengeluar koko kan, dia pengeluar susu lah. Tapi coklat dia memang sedap gila. Kau tengok anjing ni pun siap menyanyi tadi. Kita sekarang nak berjalan ke Pedro's Lamb. Kambing yang kalau orang Malaysia kata kau kena pergi. Tak pergi rugi. Jalankan jugalah 1 kilometer kat berjalan ni. Balik kan kita cuba naik Uber. Sini tak ada Grab lah, sini ada Uber. So kalau kau nampak tu, tu cable car ride sampai naik atas. Tengoklah besok. Hari ni lepas makan kambing balik, penat dah berjalan ni. Ini pun dah shopping sikit-sikit lah untuk family. Okay, alhamdulillah dah nampak bayang tu. Itulah dia kedai kambing yang kalau orang Malaysia suruh pergi, kau kena pergi. Ini dia. Tak ada orang, kita je ada, memang best lah. So this is the famous Pedro's. Famous Pedro's, yeah. The best in Queenstown. The best. Yeah. It's a big boat. Just one? That's right. No problem. Take it away. Having here. You want to eat it outside? Alright. So basically, how long do you guys operate it? Sorry, sir? How long you doing business? 20 years? Yeah, a little bit more. A little bit more? Yeah. So Pedro ni dah lebih 20 tahun beroperasi. Misal guys, memang dia serve halal meat saja. Then dia ada lamb saja. Dia memang tak ada benda ni dia guys, the famous lamb roast daripada Pedro's.
Nanti kita try. Adakah yang seperti yang diwawarkan atau viralkan? So Pedro ni dia tak ada tempat kat luar. Kalau kita beli, dia tak ada tempat makan. Jadi the only place yang kita boleh duduk kat luar. Keluar ni sejuk. One more tips yang aku nak bagi kat korang ni, aku pun teringat semalam ni, bawa glove ni. So kat luar kau boleh pakai glove, at the same time kau boleh makan kambing. Macam ni, tak adalah kotor glove. Dan sejuk lah kan, boleh lah tahan ni. Oh, ni nampak kan? Rolai macam tu je. Satu hidangan ni cukup untuk berdua. Aku rasa 3 pun boleh. Sebab memang banyak. Harga dia berapa? $75. Harga ni untuk satu dish ni 75 and exactly. Sedap. Okay guys, memang sedap. Betul lah seperti yang diwawarkan. Korang kena pergi juga. Tapi dinasihatkan korang pergi masa time lapar. Barulah kau boleh enjoy. Jangan pergi dalam dengan perut setengah lapar jangan. Nanti tak habis. Tengah-tengah lapar, kau jalan jauh pula 1 kilometer sampai ni. Baru makan. Jarak daripada restoran ke dia punya town center tu dalam 1 kilometer kau nak berjalan. Lagi satu sebab makan ni dia lama-lama dia muak tau. Kau kena minum coke ataupun benda-benda yang masam, lemonade ke, bagi dia neutral balik. Oh, dia potong balik tu. Achievement unlock lagi sekali. Setelah makan berapa minit, rasa kita orang tak habis lah. Kita orang makan berdua pun tak habis. Ini aku rasa 4 orang sesuai kot, 4 orang. Kalau korang datang berdua memang tak habis. Tapi itulah, portion dia memang macam ni. Kena nak tak nak kena layan juga lah kalau nak rasa. Tapi ni boleh bungkus, bawa balik kan. Makanlah dekat holiday park tu. Ada apa tu, microwave, nanti kau panaskan dah. So kita dah selesai semua. Balik ke sarang. Ni bungkus sebab tak habis. Penat ni. Hari ni lepas ni kita lepak-lepak lah. Okay, so petang ni kita tak ada nak buat apa-apa sangat lah. Nak lepak dekat dalam camper van, lepak-lepak, rehat-rehat kan. The best thing kalau kata kau pergi sendiri ni, kau tak terikat lah dengan siapa-siapa pun. Ikut lah. Kalau kata agak-agak penat, rehat lah. Kalau agak-agak boring, pergi lah jalan. Tu yang the best thing lah kalau pergi sendiri ni. Tapi kalau kadang pergi ikut mana-mana tour agent pun okey juga, sebab itinerary tak payah nak fikir. Tempat-tempat semua diorang dah tahu mana nak pergi, so dah jimat masa kat situ. Ni kalau macam kita orang ni cuma tengok Google, tengok apa mana yang best apa tu, okey kita just pergi tempat tu kan. Tapi kalau tanya aku prefer macam ni lah. Yang lain-lain tu okey, sewa caravan ke apa ke, that one boleh pergi under tour agent. Tapi activities tu kan, aku lebih suka jenis yang free and easy, tak terikat. So ni besok pun perjalanan daripada Queenstown ke Tianau pun tak adalah lama sangat, dalam 2 jam rasanya. So kita ada masa lagi lah besok dekat Queenstown, kalau rasa nak jalan-jalan lagi kan. So malam ni kita makan yang leftover tadi ni, yang beli petang tadi tu. So dah cover sekali dengan dinner. Saya buat masak-masakan. Ini pun masih banyak lagi portion ni. So ni betul lah 4 orang. Minimum 4 orang lah kena makan. Tidak, memang takkan habis.
Selamat pagi. Hari ni hari ke-4. Hari ni berapa bulan? Hari ni 3 hari bulan. Hari ni 3 hari bulan September. Hari ke-4 kita bercamper van di New Zealand. So cuaca pagi ni sangat baik. Nampak tu, awan membiru. Awan pula, langit membiru. So kita nak start dengan sarapan, dengan kita nak mandi, dan kita teruskan aktiviti kita hari ini. Hari ini kita masak makanan kemaran dari Malaysia. Maggi, campur telur dalam ni. Hari ni kita ke di gondola ride tu. Lepas tu kita jalan-jalan. Dah habis tengah hari aku bawa kita ke Tianum. So pagi ni besar Maggi tadi, kita ni lah makan roti sikit, compliment the Maggi. Kan lapar lah, sejuk-sejuk ni lapar. Sebelum aku bergerak untuk melakukan aktiviti seterusnya, aku ada buat sedikit review berkenaan Holiday Park di Queenstown, tentang persekitarannya, fasiliti-fasilitinya seperti laundry, tempat makan, dapur dan sebagainya. Korang boleh cek dekat YouTube channel Camper Love untuk melihat sendiri video tersebut. Terima kasih kerana support channel Camper Love ya. So pagi ni kita nak ke gondola ride. Dia naik daripada bawah tu sampai atas tu. So sini ada macam-macam activities. So kalau kau nampak ni ada orang buat paragliding. Tapi aku tak adalah buat kot. Aku nak naik gondola ride tu je. Pagi ni cuaca sangat baik. Matahari yang panas, nampaknya panas tapi sebenarnya sejuk. Tempat yang aku duduk ni sebenarnya bersebelahan dengan kubur. Okey, pagi ni cuaca pun okey, orang pun tak ramai. Memang sangat sesuai lah. Ini bestnya kalau pergi masa time low season ni. So inilah dia, Skyline dia panggil. Bukan Nissan Skyline, tapi Skyline tu ni atas tu. Sebelum naik gondola, korang kena beli tiket terlebih dahulu. Harga tiket berbeza mengikut umur dan package. Ada package yang menawarkan sekali dengan Luge Ride. Aku beli tiket gondola bersama Luge Ride sebanyak 3 kali dengan NZD 89 bersamaan dengan lebih kurang RM213. Selepas itu, barulah boleh naik gondola. Since sekarang low season, gondola tu aku naik berdua je dengan bini aku. Perjalanan ke atas mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Dalam perjalanan, korang dapat melihat bandar Queenstown, Tasik Wakatipu dan banjaran Southern Alps yang ditutupi saji. Cantik ya. Situ kita boleh nampak Tasik, dan belakang tu Southern Alps. Dalam perjalanan tu, aku melihat aktiviti paragliding dijalankan. Oh, memang best. Tapi kalau suruh aku naik, memang tak lah. Kenapa? Takut sangkut atau landing atas Tasik nanti. Sesampai di atas, aku berjalan-jalan dulu di kawasan sekitar. Ke atas tu, ada kedai yang menjual pelbagai cenderamata yang bertemakan Queenstown. Di samping itu, ada juga restoran yang menjual makanan dan kopi untuk pengunjung di situ. Aku pergi ke observation deck untuk melihat sendiri keindahan pemandangan di sana. Masya Allah, segala puji bagi Tuhan. Pemandangan ke atas tu sangat-sangat menakjubkan. Aku tersangat kagum dengan keindahannya. Speechless. So pandangan kat atas ni memang breathtaking. Oh, best gila. To tell you truth yang Luge Ride dekat Gamuda Cove kat Rawang tu pun aku tak pernah pergi lagi. Padahal dekat je Selayang kat rumah aku. Itu pun aku tak pernah pergi. Maybe aku nak pergi yang jauh dulu kot.
Kita pergi yang kat Anzac tu, barulah pergi yang dekat Kamudako. Aku rasa dia company yang sama daripada New Zealand juga. Apa? Lepas ni kita naik luge ride tu. Best. Oi. Kita nak ke luge ride ni. Jauh juga nak nampak naik ke atas. Oh. Penat gila. Ni jalan dia. Tu dia. Naik ke atas. Sampai atas tu. Oh, aku kan dari bawah naik ni je. Dia kena menapak lu naik atas. Sabarlah aku. Oh. Penat gila. Look at the view. Amazing. Okay, nak sampai dah ni. Finally sampai. Penat. So, kita dah bersiap sedia untuk berlepas. Tu track dia. Okey je aku tengok, budak-budak pun boleh naik. So ni tempat menunggu dia. Tak apalah, ramai. Kalau time peak hours beratur sampai ke bawah ni. So sebelum tu dia akan ajar kau cara-cara nak pakai. Okay, then boleh naik. Aku tengok budak-budak kecil pun boleh bawa sendiri. Should be no problem lah kalau bawa budak. Best tak? Dia tiket dia satu dia sekali dengan gondola ride. Kau boleh pilih 3 ride, 6 ride ataupun unlimited ride. Okay. Tadi first kali aku dah try lah. First ride. Ini second ride. Ni aku nak pergi yang kedua, ketiga pula. Okay, lepas satu-satu ride nanti dia korang akan naik balik ke cable car, naik ke atas. Macam aku cakap lagi lah, kau dapat 3 kali. So 3 kali lah kau naik cable car ni. Tapi cable car ni dia hanya ada palang, kena baik-baik sikit. Kalau budak-budak tu kena jaga sikit lah. Dia ada just palang macam ni je. Naik sampai atas tu. So at the same time dapat enjoy the view. Ini aku rasa tempat orang nak berlepas naik paragliding. Nampak. Dia tengah bersedia. Tengok macam best je paragliding ni. Okay guys, kita dah 3 kali ride. Puas hati. Penat. Rupanya ada jalan kat bawah tu. Apa tu, nak naik ni. So tak perlulah nak naik apa jalan kaki tinggi-tinggi ni. Aku ikut jalan jauh dia katnya. Tu kata rasa penat ni. Tinggi kot. Punya ada jalan kat bawah tu. Aku ikut pergi jalan naik bukit sampai atas tu. Menyelah pandai. Tapi tak apalah. Nama pun first time tak pernah pergi. Kalau dah pernah pergi mesti aku dah tahu dah. Okay guys, kita nak turun dan tengok apa lagi aktiviti kat bawah. Alright, stay tune. On the way balik somehow aku rasa macam tak puas lah tengok pemandangan kat sini. Aduh, memang cantik sangat. Tu, bila korang dah keluar daripada pintu daripada lounge area tu, naik sini, so kau naik
Jalan sini, nanti akan naik gondola right kat bawah tu. So tak adalah aku macam tadi, aku naik sini, naik sana, sampailah kat sana, punyalah jauh. Patutlah penat. So jangan buat kesalahan macam aku. Dia letih nak mam. Salah sejuk. Okay, setelah puas round-round di bandar Queenstown, lepas tu aku pun pergi kat area apa nama area ni, 5 Mile Avenue dekat area Queenstown juga. Membeli belah di Park and Save, pergi pula di warehouse. Ada benda-benda yang apa, tak ada dalam plan pun beli juga kan. Sebab murah. Itu je kan, murah kat sini. So after this kita akan pergi ke holiday park kat Tianau. Perjalanan mengambil masa maybe 2 jam including stop. So doakan semoga dipermudahkan. Alright. Okay, perjalanan aku ke Tianau, aku berhenti di satu pekan bernama Atoll. So kecil je pekan ni. Ada satu kedai kopi, kedai grocery store, itu je kedai dia. Sekejap, aku nak pergi satu tandas. Ada satu tandas awam. Kecil tandas dia. Dia tandas dia. Comel lah. Bersih. Tandas awam dia. Okay, selesai sudah buat urusan. Walaupun tandas tak ada orang jaga, memang bersih dalam dia. Tapi adalah schedule maintenance kat sini kan. Tapi nak cakap dengan kau, sini tak payah risau lah. Memang kebersihan dijaga rapi lah. Okay, kita dah sampai ke Tianau Holiday Park. Baru je sampai. So baru je masuk waktu maghrib. Maghrib dalam 6 suku kat sini. Biasa memang tak ramai orang kat sini. Low season. Ini pun macam tak ada orang kat area sini. Baguslah tak ada orang ni. Okay, kita nak pack up. Kita nak pack dulu. Bukan nak pack, kita nak unpack. Nak set up semua barang-barang. Dan kita teruskan aktiviti seterusnya adalah makan. Lapar lah ni, sejuk lapar. Okay guys, tadi masa dekat Queenstown, dekat ada satu pasar raya namanya Warehouse apa entah. Aku belilah. Aku jalan-jalan cari heater. So aku belilah satu jenis heater. Sekejap aku tunjuk. Cantik kan? Comel je heater ni. Aku beli harga dia $19.99. 20 NZD lah daripada harga. Dia ada buat promotion daripada 69, 99, 70. Banyak tu diskaun tu. Aku beli ni bukan apa, sebab aku kan suka camping. Ada sekali tu aku camping dekat Cameron Highland. Punyalah sejuk. Tapi tak ada benda yang boleh nak memanaskan dalam tent tu. Yalah, kita dekat sana tak ada jual heater ni. Kan, kalau ada pun aku tak tahu lah berapa harga. So dah aku sampai sini, aku tengok ni, aku tercetus idea ni bila aku nampak air heater dalam caravan aku ni. Comel ni mesti ada jual kat sini ni. So tu aku cari tu. So dia cari dapat. Okey lah, harga 20 NZD dalam berapa? 60 RM70 lah. RM70. Okey sangat lah RM70. Ada waranti 2 tahun lagi. Tapi itulah, apa-apa pun takkan aku nak datang sini balik kan. Right. Ini kita malam ni kita makan apa? Sambal belado paru. Ini RTE. Dah siap masak dah, tengah panas kerja. Nasi putih, telur mata, kicap. Dah. Nasi panas-panas. Ni yang paling mahal ni.
ada tambahan sikit. Ini sambal yang aku makan beli kat Petronas. Dia kadang lauk yang paling simple tu, yang paling sedap tadi tu. Untuk makan. Untuk pengembaraan seterusnya, kami meneruskan perjalanan ke Milford Sound. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam. Sepanjang perjalanan ke sana, cuaca agak kurang baik dan hujan berterusan. Yang menariknya, sepanjang perjalanan kami disajikan dengan pemandangan gunung-gunung dan sekali-sekala terlihat air terjun yang muncul akibat curahan air hujan. Kami juga menempuh perjalanan yang bersalji di kiri dan kanan jalan. Setelah sampai di Milford Sound, kami menaiki kurs selama 2 jam mengelilingi tasik tersebut. Di sinilah keajaiban alam berlaku di mana kemunculan beribu-ribu air terjun di sekeliling gunung-gunung di situ. Nantikan video kami seterusnya yang akan membuatkan korang semua tergamam dengan keindahan Milford Sound.